Okey. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih menggunakan nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk kita semua berhimpun dalam majlis ilmu yang penuh berkat ni. Dan alhamdulillah, kita juga akan insya-Allah akan menjadi saksi apabila kita berada di padang mahsyar nanti apa yang kita lakukan pada hari ini insya-Allah. Dan sebagaimana yang kita tahu, bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sebenarnya bukanlah sekadar permulaan tahun baru hijrah dah, tapi ia menyimpan pelbagai peristiwa bersejarah. Deh. Ambil sikit masa deh. Bersejarah serta kelebihan yang wajar kita hayati dan ambil pengajaran daripada bulan Muharram ni lah. Jadi sehubungan tu marilah kita sama-sama menumpukan perhatian kepada perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nin Muhammad Aiman dengan tajuk Muharram bulan Allah antara lipatan sejarah dan fadilat. Semoga melalui kupasan ini kita dapat memahami kedudukan Muharram di sisi Allah dan dapat menyelusuri sejarah yang terkandung dalam serta dapat merebut peluang lah untuk kita memperbanyakkan amalan sepanjang bulan yang mulia ni. Tanpa melengahkan masa, mempersilakan Ustaz untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Umi selaku pemudah acara pada malam ini. Seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sihat ke semua? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Baik, jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita dapat sambung lagi majlis ilmu kita secara dalam talian. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicarakan satu tajuk yang mana bakal berkunjung tiba tak lama lagi, iaitu Muharram bulan Allah antara bingkisan sejarah dan lautan fadilat. Kita malam ini alhamdulillah kita berada pada malam yang kedua terakhir untuk bulan ini, bulan Zulhijjah, dan juga untuk tahun ini 1447 Hijrah. Malam ini malam yang ke-29, esok hari Ahad hari Isnin malam Selasa, malam yang ke-20 Zulhijjah, dan hari Selasa malam Rabu kita akan masuklah malam bulan baru, tahun baru Muharram 1448 Hijrah. Jadi semua nampak jelas ke slide saya yang saya dah kongsikan ni? Nampak jelas? Alhamdulillah. Jelas ya. Alhamdulillah. Jelas, baik. Jadi biasa bila masuk bulan Muharram ini,
biasa mana-mana masjid dia akan anjurkan program Ma'al Hijrah ataupun kuliah perdana untuk memperingati hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu benda yang saya rasa bagus, baik dan benda yang sangat memberi manfaat kepada masyarakat kita sebab kita boleh menyelusuri sirah sejarah perjalanan hijrah Nabi dan juga kita boleh mengambil iktibar, kita boleh ambil pengajaran, ibrah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana kita ni setiap tahun datang bulan Muharram, kita berbicara mengenai Ma'al Hijrah, sehingga kita ni kadang-kadang terlupa tentang diri bulan Muharram itu sendiri. Sedangkan bulan Muharram itu sendiri dia adalah satu title. Dia adalah satu benda yang tidak kurang hebatnya, satu benda yang bukan kecil, satu benda yang juga cukup-cukup besar bulan Muharram ini. Tapi sebab bila kita masuk Muharram hijrah, masuk Muharram hijrah, sehingga kita terlupa nak cakap tentang Muharram itu sendiri. Jadi sebab itu 2-3 hari sebelum masuk Ma'al Hijrah, kita cerita pada malam ini, kita tukar sikit kita punya tajuk. Biasa kita cakap pasal Ma'al Hijrah, malam ini kita akan cakap khusus berkenaan dengan bulan Haram. Kita dekat negara kita ni sambutan Ma'al Hijrah ni baru je. Di negara kita dulu-dulu, kalau dulu-dululah, dia tak buat sambutan Ma'al Hijrah, dia buat sambutan awal Muharram. Kalau siapa-siapa ingat dulu di masjid-masjid di surau-surau, datang satu Muharram, dia buat sambutan awal Muharram. Tapi bermula pada tahun 1987, Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang kini Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau gazetkan 1 Muharram sebagai cuti umum, satu cuti umum di peringkat kebangsaan, cuti sempena Ma'al Hijrah. Diadakan sambutan Ma'al Hijrah dan kemudiannya diadakan, kita kata anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Dan kalau kita baca dalam sejarah di negara kita tahun 87, sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan buat kali pertama diadakan. Tokoh Ma'al Hijrah yang pertama yang menerima anugerah itu adalah Syekh Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi. Ini adalah satu nama, satu tokoh yang tidak asing lagi lah dalam negara kita. Saya ingat zaman saya belajar di sekolah dulu, satu kamus yang antara kamus yang famous yang dirujuk oleh pelajar-pelajar sekolah agama adalah kamus Idris Al-Marbawi. Tapi tak apalah. Cumanya salah ke kita sambut Ma'al Hijrah ni? Salah ke kita datang bulan Muharram kita cerita berkenaan dengan hijrah? Tak salah. Walaupun Nabi hijrah, Nabi keluar untuk berhijrah hujung bulan Safar. Nabi tiba di Quba hari Isnin 8 Rabiul Awal. Nabi tiba di kota Madinah hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Lepas tu kenapa kita cerita hijrah bulan Muharram? Sebabnya walaupun Nabi berhijrah hujung bulan Safar, namun azam untuk berhijrah itu telah bermula seawal bulan Muharram. Sebelum bulan Muharram, pada tahun yang ke-13 Hijrah, datangnya rombongan daripada Madinah yang jumlahnya lebih daripada 80 orang untuk mengadakan satu perjanjian dengan Nabi yang kita kenang dengan nama perjanjian Hudaibiyah, yang bernama perjanjian Aqabah. Yang kedua, datang untuk invite Nabi, untuk mengajak Nabi untuk hijrah, untuk ditabalkan sebagai pemimpin di kota Madinah. Bila berlaku pada musim haji, penghujung tahun yang ke-13 Hijrah. Maka bila masuk tahun yang keempat, bukan tahun 13 Hijrah, tahun ke-13 kenabian. Tolong betulkan juga, kadang-kadang saya ni tersyamsul sikit malam-malam. Tahun yang ke-13 kenabian, datang rombongan daripada Madinah mengadakan perjanjian Aqabah yang kedua untuk invite Nabi, ajak Nabi berhijrah. Kemudian pada tahun yang ke-14 kenabian, bermula bulan Muharram lagi, dah ada azam untuk berhijrah. Namun akhirnya Nabi diizinkan untuk berhijrah pada penghujung bulan Safar. Oleh sebab itu kita sambut Ma'al Hijrah pada bulan Haram. Kerana walaupun hijrah berlaku bulan Safar, tapi azam nak berhijrah itu dah pun ada, bermula daripada bulan Muharram selepas daripada musim haji pada tahun yang ke-13 kenabian. Baik, kita nak perkenalan dulu malam ini dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini dia berasal daripada perkataan bahasa Arab, daripada perkataan harrama yang membawa makna diharamkan ataupun dimuliakan. Haram-haram ini, selain daripada haram ini, adalah satu perkataan yang digunakan untuk menunjukkan prohibition, larangan. Kita kan, kalau contoh kita mencuri haram,
Kenapa haram? Larangan. Haram juga digunakan untuk merujuk kepada benda-benda yang mulia, benda-benda yang dimuliakan. Contoh, kita pergi ke Masjidil Haram. Di sana ada Masjid Al-Haram. Ada orang tanya, kenapa Masjidil Haram tu nama dia Masjid Haram? Haram apa Masjid Haram ni, kalau masuk dosa ke? Bukan. Haram juga boleh membawa makna dimuliakan. Kenapa bulan Muharram ini dipanggil bulan Muharram? Kerana pada zaman jahiliyah dulu, orang Arab tak berperang, tidak menumpahkan darah di dalam bulan Muharram ini. Maka sebab itulah bulan Muharram termasuk dalam bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang kalau nak kata berjihad pun, jihad pun haram dalam bulan haram. Tak boleh berperang. Nak kata apa, maksudnya bulan Muharram ini, jangan kata ni bulan Muharram ni jihad pun tak boleh, apatah lagi jahat. Kalau jihad pun tak boleh, apatah lagi jahat. Sebab itulah kalau nasihat saya, kalau ada yang nak organize, nak anjurkan program-program yang tak baik, maka tak payahlah lagi kalau bulan Muharram ni. Bulan-bulan haram ni tak payah nak buat pertandingan joget ke, pertandingan yang menyeksa binatang ke, tak payah. Kesian, tak payah. Lepas tu kalau bukan bulan Muharram boleh buat ke? Tak payah buat juga. Tapi bulan Muharram ni lebih-lebih lagi tak payah buat. Baik. Bulan Muharram termasuk dalam bulan-bulan yang haram. Seperti mana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, iaitu di hari Allah ciptakan langit dan bumi, adanya 12 bulan. Daripada 12 bulan itu, adanya 4 bulan yang haram. Maka kata Allah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, jangan kamu menzalimi diri-diri kamu pada 4 bulan yang haram itu. Dalam surah At-Taubah, Allah sebut 4 bulan yang haram, tapi Allah tidak namakan 4 bulan yang tersebut. Jadi kita nak dapat nama 4 bulan ini, kita dapat tengok dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu an. Nabi kata, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard." Kata Nabi, zaman telah kembali kepada keadaannya yang asal, sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dengan bumi. Balik asal macam mana? As-sanatu ithna asyara syahran minha arba'atun hurum, iaitulah balik asal setahun ada 12 bulan saja. Kenapa balik asal? Sebab zaman jahiliyah orang Arab ni dia ada satu budaya yang dipanggil an-nasi. An-nasi ni maksudnya tangguh bulan. Orang Arab dia suka untuk tangguh bulan, maksudnya ditambah hari dalam sebulan. Sepatutnya sebulan 29 ataupun 30 hari, tapi zaman jahiliah dulu orang Arab ni dia suka tambah-tambah hari. Dia extend bulan itu. Ikut sedap tekak dia je nak adjust kalender. Jadi bila datang Islam, Nabi dah haramkan, Allah kata innaman nasi'u ziyadatun fil kuf. Perbuatan an-nasi dan extend tangguh bulan ini perbuatan yang perbuatan yang menambahkan, bukan tambah hari sebenarnya, tapi menambahkan kekufuran semata-mata. Maka bila datang Islam, Islam larang. Sebab tu Nabi kata bila datang Islam, masa ni zaman kembali kepada seperti mana asal Allah ciptakan setahun ada 12 bulan. Daripada 12 bulan itu adanya 4 bulan yang haram. Daripada 4 bulan yang haram, Salathun mutawaliyat, daripada 4 bulan yang haram ini, 3 daripadanya berturut-turut, iaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 daripadanya berada bersendirian, iaitu Rajabun wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab berada di tengah-tengah antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Baik, dalam hadis ni kalau tuan-tuan perasanlah, Nabi sebut Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Dan saya letak dalam saya boldkan tulisan Rajab Mudhar. Mudhar itu kenapa dinamakan Rajab dengan nama Rajab Mudhar? Kenapa? Sebabnya adalah Mudhar adalah satu nama bagi kabilah. Ada kabilah Bani Mudhar. Di semenanjung tanah Arab ada satu kabilah namanya Mudhar. Kenapa bulan Rajab ini dipanggil Rajab Mudhar? Kenapa disebut Rajab? Dinisbahkan dengan kabilah Mudhar. Ada 2 pendapat ulama, ada 2 pandangan. Yang pertama, sebab kabilah Mudhar ini dia je satu-satunya kabilah yang tidak buat an-nasi.
Kabilah Mudhar je satu-satunya kabilah yang tak extend bulan, yang tak tangguh. Kalau dah datang bulan baru, datang. Kalau dah tengok anak bulan, macam-macam mana pun, datang. Datang bulan baru. Mereka tidak extend bulan. Sebab tu Nabi berikan penghormatan, Nabi sebut bulan Rajab dengan nama Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Yang keduanya adalah sebab orang Mudhar ataupun kabilah Mudhar ini, mereka adalah kabilah yang paling memuliakan bulan Rajab. Kabilah lain pun muliakan juga bulan Rajab, tapi kabilah Mudhar ini mereka lebih strict, mereka lebih rigid, dan mereka kalau nak banding dengan kabilah lain, mereka champion dalam bab jaga bulan Rajab, jaga kemuliaan bulan Rajab. Sebab itu Nabi nisbahkan Rajab dengan Mudhar, Rajab Mudhar. Baik. Sama cerita kita. Bulan Muharram ini dia termasuk dalam bulan yang haram, dan bulan Muharram ini ada beberapa keistimewaan, ada beberapa fadilat. Yang pertama, bulan Muharram termasuk dalam bulan yang haram. Maknanya kalau kita buat kebaikan, pahala digandakan. Tapi kalau kita buat dosa, dosa lebih berat dalam bulan ini. Kalau ada orang tanya, dia kata, kenapa dosa ni berat kalau kita buat dosa dalam bulan Muharram? Sedangkan kan Allah sebut, Allah kata, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, siapa buat baik pahalanya 10 kali ganda, siapa buat jahat tidak digandakan pahalanya. Tapi kenapa tiba-tiba kalau penceramah ni ceramah berkenaan dengan bulan haram, rata-rata penceramah akan kata siapa buat jahat bulan haram, dosanya lebih berat. Sedangkan Allah katakan dosa tak berganda, pahala je berganda. Jadi jawapannya, betul dosa dalam bulan haram tak berganda. Tapi apa yang bergandanya adalah bukan gandaan satu dosa tu, tapi kita dapat dosa yang berlainan. Contoh, kalau kita mencuri dalam bulan lain, kita dapat dosa mencuri. Tapi kalau kita mencuri dalam bulan haram, kita dapat dosa mencuri. Yang kedua, kita dapat dosa mencemarkan bulan haram. Sebab tu orang mencuri luar masjid dengan orang mencuri dalam masjid tak sama dosa dia. Mencuri dekat luar masjid, dosa mencuri. Mencuri dalam masjid, satu dosa mencuri, satu lagi dosa mencemarkan kehormatan masjid dengan maksiat. Jadi dosa tak berganda. Tapi kita dapat dosa baru. Bukan dosa mencuri itu berganda, tapi kita dapat dosa baru. Sama juga kalau kita curi duit orang kaya dengan kita curi duit orang miskin, dosa tak sama. Kita curi duit orang miskin, dosanya lebih berat daripada mencuri duit orang kaya. Satu, kita dapat dosa mencuri. Yang kedua, kita dapat dosa menganiayai orang miskin itu. Sebab tu kata dosa dalam bulan haram lebih berat daripada bulan-bulan yang lain. Yang kedua, istimewanya bulan Muharram ini adalah seperti mana tajuk kita tadi. Bulan Muharram ini Nabi sebut dengan nama Syahrullah, iaitulah dengan nama bulan Allah. Tajuk kita kan Syahrullah, Muharram, bulan Allah. Kenapa ini istimewa Muharram? Sebab disebut dengan nama bulan Allah. Bulan Ramadan, kita kan sambut bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan, mulia bulan Ramadan. Tak pernah Nabi sebut Ramadan bulan Allah. Bulan Zulhijjah bulan haji, tak pernah disebut Zulhijjah bulan Allah. Tapi Muharram ini sampai tahap dinisbahkan, disebut bulan Muharram ini dengan nama bulan Allah. Allahu Akbar. Hebatnya bulan, apa ni kita kata bulan Muharram. Dan yang keduanya ada bulan Muharram ini juga ranking puasa nombor 2 selepas Ramadan. Nabi kata afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan adalah puasa dalam bulan Allah Muharram. Maknanya puasa yang paling duduk ranking nombor 1 paling tinggi Ramadan. Nombor 2 selepas Ramadan puasa dalam bulan Muharram. Sebab tu bulan Muharram insya-Allah mana-mana yang berkelapangan kita kita puasalah sunat. Dan yang paling utama puasa sunat dalam bulan Muharram adalah puasa pada hari Ashura, iaitu hari yang ke-10 Muharram. Kerana pahalanya adalah kata Nabi, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa pada hari Ashura, kata Nabi, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa-dosa orang yang puasa pada hari Ashura, hapuskan dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Dia setiap bulan ni, dia ada kelebihan dia. Imam Hasan Al-Basri dia tulis dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dia tulis, setiap bulan tu dia ada keistimewaan dia.
Contoh bulan Ramadan dia istimewa kerana apa? Kerana ada 10 malam yang terakhir, di mana pada 10 malam yang terakhir Ramadan adanya satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan, malam Al-Qadar. Bulan apa lagi? Bulan Dzulqa'dah. Istimewa bulan Dzulqa'dah kerana bulan Dzulqa'dah menjadi bulan umrah Nabi. Yang kita dah bincang pada pertemuan kita yang lalu, cerita umrah Nabi dalam bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah istimewa kerana adanya padanya ibadat-ibadat yang tidak ada dalam bulan yang lain. Khususnya ibadat pada 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada dengan wukufnya, ada dengan hajinya, ada dengan kurbannya, ibadat yang tidak ada dalam bulan yang lain. Istimewanya bulan Muharram, highlight istimewa bulan Muharram adalah kerana pada bulan Muharram adanya 10 Muharram, adanya hari Ashura. Baik. Dalam bulan Muharram ini juga adanya berlaku beberapa peristiwa. Peristiwa, saya nak fokus yang ini peristiwa yang berlaku sebelum zaman kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hujung-hujung nanti kita akan tengok pula beberapa peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Muharram selepas daripada zaman kenabian Nabi kita. Baik, daripada ada beberapa kisah yang saya rasa tuan-tuan pun mungkin pernah dengar sebahagian daripada cerita ini. Antaranya adalah yang pertama dikatakan Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan daripada bala tentera Fir'aun, daripada kezaliman Fir'aun bila? Pada 10 Muharram, pada hari Ashura. Ini datang daripada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ada juga peristiwa yang lain, iaitu kalau kita nak bilang semua ada 10. Yang kedua dikatakan Nabi Adam ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan ataupun ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam ke atas muka bumi ini, Allah terima Nabi Adam, taubat Nabi Adam Allah terima dikatakan pada 10 Muharram. Dikatakan juga Nabi Nuh dan pengikutnya selamat daripada banjir besar 10 Muharram. Dikatakan Nabi Ibrahim selamat daripada dibakar oleh api Raja Namrud berlaku pada 10 Muharram. Dikatakan Nabi Yusuf dibebaskan daripada penjara 10 Muharram. Dikatakan Nabi Yaqub selepas daripada Nabi Yaqub ni menangis rindu kepada anak baginda sehingga menangis, banyak sangat menangis sehingga mata baginda diselaputi oleh satu selaput sehingga tak dapat melihat. Allah kembalikan penglihatan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dikatakan pada 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh daripada sakit dikatakan 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit dikatakan 10 Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit dikatakan 10 Muharram. Nabi Yunus ketika mana baginda keluar daripada perut ikan paus ataupun perut ikan nun dikatakan berlaku pada 10 Muharram. Cumanya daripada 10 peristiwa ataupun 10 cerita ini, satu sahaja yang sumber daripada hadis yang sahih, iaitu cerita Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan daripada bala tentera dan kezaliman Fir'aun berlaku pada 10 Muharram. Yang selebihnya 9 cerita lagi ni ada dalam kitab-kitab tafsir, ada dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah yang bersumberkan daripada riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ini maknanya daripada riwayat yang bersumberkan daripada agama Yahudi dan Nasrani. Dalam kita kata kita berinteraksi dengan cerita-cerita daripada riwayat Israiliyat ini, kita nak pakai pun boleh, kita nak tolak pun boleh. Kita nak pegang pun boleh, kita tak nak terima pun boleh. Dengan syarat kalau kita nak pegang benda tu tidak melibatkan ataupun tidak bercanggah dengan syariat kita, tidak bercanggah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila masuk bulan Muharram ini, datangnya hari Ashura. Hari Ashura ini sejarahnya adalah kita sambut hari Ashura dengan kita berpuasa. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Satu hari ketika mana Nabi berhijrah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Apabila Nabi tiba di Madinah, Nabi ni fawajada al-yahuda yasumuna yauma Ashura. Nabi tengok orang Yahudi ni semua pakat puasa hari Ashura. Fasu'ilu an dzalik. Nabi pun tanya orang Yahudi, kenapa ni kamu ni, kenapa kamu semua ni puasa, orang Yahudi ni kenapa kamu puasa hari Ashura? Kata orang Yahudi jawab balik, orang Yahudi kata hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lah. Kata orang Yahudi,
Kita ni Muhammad, kita ni puasa hari Ashura ini sebab hari Ashura ni lah hari Nabi Musa dengan Bani Israel ni selamat daripada Firaun. Sebab tu kita puasa hari ni kerana kita nak mengagungkan hari tersebut. Nabi bila dengar kata orang Yahudi ni dia guna nama Nabi Musa. Kenapa puasa? Sebab Nabi Musa. Maka Nabi ni kalau orang putih dia kata apa ni trigger. Nabi tak puas hati dengar. Bila Nabi tanya orang Yahudi, kenapa ni kamu puasa hari Ashura? Oh, Yahudi kata hari Ashura ni Nabi Musa selamat daripada Firaun sebab tu kita puasa. Bila orang Yahudi guna Nabi Musa ni, Nabi ni tak puas hati. Nabi kata, nahnu aula bi Musa minkum. Nabi kata, kami lebih berhak untuk guna Nabi Musa, untuk guna nama Musa ni berbanding kamu. Maka fa'amara bisawmihi, Nabi pun suruh sahabat-sahabat ini untuk semua pakat puasa pada hari Ashura. Kenapa Nabi ni tak puas hati bila orang Yahudi guna nama Nabi Musa? Sebabnya orang Yahudi ni dia guna je Nabi Musa, tapi mereka sendiri derhaka dengan Nabi Musa. Mereka tak ikut ajaran yang sebenarnya. Dan Nabi kita ni kenapa dia tak puas hati? Sebab Nabi kita ni Nabi yang meneruskan perjuangan tauhid Nabi Musa. Nabi kita dan Nabi Musa ni dia satu jawatan. Sebab tu kita kan kalau orang satu jawatan jumpa dengan orang sama-sama jawatan dengan dia, dia punya kamcing tu lain. Contohnya kita naik bas. Kita naik bas nak pergi Kuala Lumpur, naik bas. Sebelah kita tu adalah orang kita tak kenal. Tiba-tiba dalam bas tu sunyi, kita pun tanya dia. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi mana naik bas ni? Dia pun katalah, oh saya ni naik bas ni yang ada kursus kat Kuala Lumpur. Kita pun tanya dia, kursus kat Kuala Lumpur, kursus apa? Dia kata tak ada, kursus cikgu. Oh, cikgu juga ke? Saya pun cikgu juga. Bila cikgu sama cikgu tu, jumpa cikgu sama cikgu, dia punya cerita tu lain. Start dah. Dia punya perbualan tu jadi panjang lah. Cerita pasal, awak mengajar subjek apa? Saya mengajar bahasa Melayu. Oh, saya mengajar sejarah. Oh, mengajar sekolah mana ni? Sekolah ni, sekolah ni. Ni cerita pasal anak murid dia ni. Cerita pasal anak murid dia. Silap-silap hari bulan dia boleh mengumpat ni. Dia boleh mengumpat pasal cikgu besar dia. Cerita cikgu besar kawan ni gini ni. Cikgu besar kawan pula begini. Serupa lah cikgu besar kita. Contoh. Kenapa dia jadi kamcing tu? Sebab dia sama-sama jawatan. Nabi kita juga sebab dia sama jawatan dengan Nabi Musa ni. Bila dia dengar orang ni duk pakai nama Nabi Musa, tak puas hati dia. Kata tu kawan saya tu. Awak pakai nama dia tu. Saya jauh lebih berhak guna nama dia berbanding dengan awak. Maka sebab tu Nabi memerintahkan supaya sahabat juga turut berpuasa pada hari Ashura. Baik. Puasa Ashura ini ada 4 fasa semuanya. Cantikkan slide saya malam ni AI punya pasal. Saya punya slide ni saya buat slide biasa-biasa je, tak saya buat rengkah-rengkah je, saya tulis je apa yang saya nak tulis. Lepas tu saya suruh AI untuk design slide saya ni bagi cantik. Tengok dia punya ikon, semuanya lawa. Apa ni kita tengok baik. Fasa puasa Ashura ini ada 4 fasa semuanya. Baik, yang pertama adalah fasa Makkah. Sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, ketika mana Nabi duduk di Mekah ini, rupa-rupanya orang Mekah ni dah puasa dah. Orang Mekah ni dah puasa dah sebenarnya hari Ashura. Sebelum Nabi hijrah tu orang Mekah dah puasa. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, "Kana yaum Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum." Kata Aisyah, orang Quraisy ni dah puasa dah pada hari Ashura zaman jahiliyah. Dan kata Sayyidatina Aisyah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun puasa juga pada hari Ashura. Maknanya fasa pertama puasa Ashura ketika Nabi duduk di Mekah lagi Nabi dah puasa. Cuma bezanya waktu Nabi duduk di Mekah ini, Nabi puasa dia seorang-seorang je. Nabi tak memerintahkan sahabat untuk turut berpuasa. Baik, fasa yang kedua, selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah, ketika itu tak ada lagi syariat puasa bulan Ramadan. Maka lepas Nabi hijrah, Nabi puasa pada hari Ashura dan Nabi perintahkan sahabat untuk berpuasa. Seperti Sayyidatina Aisyah kata, "Falamma qadimal Madinata samahu wa amara bisiyamih." Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi suruh sahabat puasa. Nabi pergi rumah-rumah, Nabi ketuk pintu rumah sahabat, puasa-puasa, weh bangun-bangun puasa hari ni hari Ashura. Dan sahabat juga kalau kita baca dalam buku-buku sirah, sahabat juga menggalakkan anak-anak mereka untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan kalau waktu siang hari anak-anak sahabat ni menangis kerana lapar, sahabat tu dia bagi mainan dekat anak-anak mereka supaya lupa sekejap. Lupa lapar, lupa pasal lapar, bagi mainan. Kalau macam kita ni bagi telefon lah, kalau puasa kan anak suruh puasa.
Lapar nak buka. Alah mu ni, ada 3 jam lagi nak masuk maghrib. Sabarlah. Lapar ni lapar. Bagi telefon, bagi tablet. Senyaplah kejap dia tu lupa dekat lapar dia. Baik. Jadi oleh kerana Nabi ni menekankan para sahabat supaya berpuasa pada hari Ashura, maka dalam fasa yang kedua ini sebahagian ulama kata puasa Ashura ni jadi wajib waktu tu. Sebab waktu tu tak ada lagi puasa Ramadan. Maka puasa Ashura jadi wajib sebab Nabi suruh, sahabat ni Nabi suruh, puasa weh. Baik. Manakala fasa yang ketiga pula, selepas datangnya syariat puasa bulan Ramadan, maka kata Aisyah, falamma nazala Ramadanu kana Ramadanul faridah wa turika Ashura fakana man syaa'a shamahu wa man syaa'a lam yasubhu. Kata Aisyah, selepas daripada datangnya Ramadan, Ramadan ni datang tahun yang kedua Hijrah. Syariat kewajipan berpuasa dalam bulan Ramadan bermula pada tahun yang kedua Hijrah. Selepas datangnya Ramadan, kata Aisyah, Ashura tidak lagi menjadi wajib, puasa Ramadan jadi wajib, Ashura menjadi sunat. Siapa nak puasa, silakan. Siapa tak nak puasa pun silakan sebab sunat. Manakala fasa yang keempat pula, fasa yang terakhir sebelum kewafatan Nabi, tahun yang terakhir Nabi SAW hidup, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kita ni duk puasa hari Ashura ni serupalah kita dengan Yahudi. Kenapa? Sebab Yahudi pun puasa 10 Muharram hari Ashura ni. Nabi bila dengar lagu tu, Nabi bila dengar sahabat ni tanya macam tu, Nabi kata, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Kata Nabi, tak apalah kalau macam tu, kalau aku ni hidup lagi tahun depan kita puasa 2 hari. 9 Muharram pun kita puasa, 10 Muharram pun kita puasa sebab tak nak bagi sama dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasa 10 Muharram saja, kita puasa 2. 9 pun kita puasa, 10 Muharram pun kita juga puasa. Baik. Cumanya Nabi SAW tak sempat hidup sehingga ke tahun yang selepas ni. Kita ni kalau perasan Nabi ni kan, Nabi dia tak suka ikut-ikut orang. Nabi tak suka. Nabi ni dia ada identiti dia sendiri. Sebab tu ada hadis Nabi sebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia sebahagian daripada mereka. Nabi tak suka. Bila peringkat awal Nabi ni salat, kiblat yang pertama kita umat Islam di mana? Di Masjidil Aqsa. Waktu solat menghadap Masjidil Aqsa tu, Nabi ni hati Nabi ni berat ni nak menghadap Kaabah. Sehingga akhirnya Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah berfirman kepada Nabi, Allah kata qad nara, Allah kata, ya Muhammad, aku ni tengok Muhammad, engkau ni hari-hari ni duk mendongakkan kepala, hari-hari engkau ni duk tengok ke langit, duk pandang ke langit. Walaupun engkau tak sebut Muhammad, aku tahu engkau ni nak kiblat tu nak pusing menghadap Kaabah. Tak apalah kalau macam tu Muhammad, engkau pusinglah, hadaplah muka engkau ke arah Kaabah yang engkau suka. Maka pusinglah wajah kamu menghadap Masjidil Haram. Nabi tak suka ikut-ikut orang. Itulah sebab tahun yang terakhir Nabi ni puasa hari Ashura, Nabi kata kalau aku hidup lagi tahun depan, aku nak puasa 9 dengan 10, bagi tak sama dengan Yahudi. Jadi secara ringkasnya puasa Ashura ini dia ada 4 fasa. Di Makkah Nabi puasa, Nabi tak suruh orang lain puasa. Selepas hijrah, Nabi puasa, Nabi suruh orang lain puasa. Bila datangnya Ramadan, Nabi puasa, hari Ashura itu menjadi sunat puasa. Siapa nak puasa silakan, tak nak puasa pun tak berdosa sebab sunat. Dan fasa yang terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi kata kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa sehari tambahan. Tak nak bagi sama dengan orang Yahudi. Baik, sama cerita kita. Kita biasa dengar orang sebut 10 Muharram hari Ashura, betul. 9 Muharram hari Tasu'a. Cuma 11 Muharram kita panggil apa? Kita panggil hari Hadusha namanya. Saya tulis siap-siap kat sini. Senang nanti kalau kita nak sebut. Biasa orang kita ni alhamdulillah dah kita kata dah banyak dapat pendedahan. Kalau dulu dia sebut puasa Ashura 10 Muharram, 9 Muharram tu dia sebut hari 9. Tapi sekarang ni orang dah tak sebut hari 9. Ramai dah pandai sebut hari Tasu'a. Hari 9 Muharram disebut hari Tasu'a namanya. Cuma kita tambah satu lagi vocab kita. 9 Muharram hari Tasu'a. 10 Muharram hari Ashura. 11 Muharram hari Hadusha namanya. Baik.
Kenapa saya namakan hari ini? Kerana dalam kitab-kitab fiqh dibincangkan. Kita nak puasa ni 9, 10 ke ataupun boleh 10, 11. Katalah hari yang besar kita puasa 10 Muharram. Ini hari Ashura ni yang dijanjikan kelebihan. Kalau siapa puasa hari Ashura, ampun dosa setahun yang lalu. Jadi 10 Muharram ni hari yang kita kata hari yang besar untuk puasa. Yang Nabi sebut dalam hadis 9 Muharram. Tak nak bagi sama dengan Yahudi. Katalah kalau kita puasa 10, 11, boleh ke? 9 kita tak puasa, tak sempat. Kita puasa 10 dengan 11, boleh ke? Jadi katanya para ulama, kenapa Nabi suruh puasa 9? Kerana khaliful Yahud. Kerana tak nak bagi sama dengan Yahudi. Katanya ulama fiqh, katanya bayanu annal illata min siyami yaumit tasi' adalah, katanya ulama, sebab kenapa Nabi ni suruh puasa pada hari 9, hiya mukhalafatul Yahud. Adalah kerana nak suruh tak nak bagi sama dengan Yahudi. Itu sebabnya. Kenapa puasa 9? Tak nak bagi sama dengan Yahudi. Jadi kalau puasa 10 dengan 11 pun tak sama jugalah dengan Yahudi. Sama macam 9 dengan 10. Maka ulama kata boleh juga kalau kita nak puasa 10 dengan 11. Dan ada juga dalam hadis yang lain, Nabi sebut puasa 9, puasa 10 dan puasa 11. Ada juga dalam hadis Nabi sebut puasa hari yang ke-11. Baik, sebab tu tahap puasa Ashura ini dia ada, ni slide saya ni salah. Sebenarnya ada 4 peringkat. Tahap puasa Ashura ni dia ada 4 tahap. Bergantung kepada kita masing-masing lah. Seperti mana disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, puasa Ashura ni paling bagus kalau kita puasa 3 hari. Kita puasa hari Ashura 10 Muharram, sehari sebelumnya dan sehari selepasnya. Maksudnya kita puasa 3 hari. Kita duk sebut hari Ashura ni bila kita ni? Hari Ashura ni tahun ini bila? Hari Ashura tahun ini jatuh pada hari Jumaat 26 hari bulan 6. Hari Jumaat 26 hari bulan 6. Bukan hari Jumaat ni, hari Jumaat minggu ni 19 hari bulan 6. Hari Jumaat minggu depan 26 hari bulan 6. Jadi tuan-tuan tanda siap-siap dekat kalender kita ni, tanda siap-siap 26 hari bulan 6 hari Jumaat, hari Ashura. Jadi kalau yang paling baik, yang paling orang paling rajin, yang paling hebat, dia puasa 3 hari. Dia puasa 10 Muharram hari Ashura dan juga 9 Muharram hari Tasu'a dan juga dia puasa 11 Muharram hari Hadusya. 3 hari. Itu yang paling baik. Khamis 9 Muharram, Jumaat 10 Muharram, Sabtu 11 Muharram. 3 hari. Ni ganjar, ni yang paling baik. Tahap yang kedua, kita puasa 2 hari. Hari kita pilih sama ada kita puasa 10 Muharram hari Ashura dan sehari sebelum, ataupun kita puasa hari Ashura dan sehari selepasnya. Sama ada kita buat 9, 10 ataupun 10, 11. Ini yang nombor 2 ranking terbaik. Yang nombor 3 ranking terbaik ni kalau tuan-tuan ni malas macam saya. Kalau tuan-tuan jadi pemalas macam saya, paling tidak pun kita puasalah 10 Muharram. Sehari pun seharilah. Sebab kelebihan dia besar, diampunkan dosa yang telah lalu. Yang ketiga. Yang keempat ni, slide saya ni salah. Sebetulnya dia ada 4. Tahap yang keempat yang ni yang paling mudah sekali, tak payah puasa langsung. Yang paling mudah sekali. Yang ranking nombor 1, puasa 3 hari. 9, 10, 11. Ranking nombor 2 pilih 9, 10 atau 10, 11. Ranking nombor 3 puasa 10. Ranking nombor 4 paling mudah, tak payah puasa langsung. Baik. Ada orang tanya saya, dia tanya. Dia kata fadilat puasa Ashura akan diampunkan dosa setahun yang lalu. Kita bulan lepas, bukan bulan lepas, bulan ni. Bulan ni. Hari tu kita pernah puasa hari Arafah, betul tak? Kita yang tak pergi buat haji ni, kita puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun. Betul tak? Ayyukaffiras sanatal lati ba'dah was-sanatal lati qablah. Iaitu kata Nabi, siapa puasa hari Arafah, aku berharap semoga Allah ampunkan dosa dia setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Maknanya akan diampunkan dosa 2 tahun. Tahun lepas, tahun akan datang. Puasa Ashura pula Nabi sebut ayyukaffiras sanatal lati qablah, akan diampunkan dosa, semoga Allah ampunkan dosa dia setahun yang lalu. Maksudnya puasa Arafah ampun dosa 2 tahun. Puasa Ashura ampun dosa setahun. Kenapa beza? Kenapa tak sama? Hari Arafah ampun dosa 2 tahun. Hari Ashura kalau puasa ampun dosa setahun. Kenapa? Kenapa tak sama?
Kenapa hari Arafah fadilat dia ampun dosa 2 tahun, Asyura ampun dosa setahun? Sebabnya dalam kitab I'anatul Talibin disebut hari Arafah Yaumun Muhammadi. Hari Arafah hari untuk umat Muhammad. Hari Asyura Yaumun Musawi. Hari Asyura hari umat Nabi Musa. Kan hari Arafah kan hari Nabi kita wukuf ke Arafah. Hari Muhammad. Hari Asyura kenapa orang Yahudi puasa? Sebab hari Nabi Musa dan umatnya, Nabi Musa dan pengikutnya, Nabi Musa dan Bani Israel selamat daripada bala tentera Fir'aun. Sebab hari Arafah, hari Muhammad, kelebihan dia lebih besar. Siapa puasa ampun dosa 2 tahun. Sebab hari Asyura, hari Nabi Musa, maka kelebihannya siapa puasa diampunkan dosa setahun. Sebab Nabi Muhammad lebih kita kata utama daripada Nabi-Nabi yang lain. Dan kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Sebab tu hari Muhammad, hari Arafah, ampun dosa 2 tahun. Hari Nabi Musa, hari Asyura, diampunkan dosa satu tahun. Baik. Selain daripada peristiwa yang saya sebutkan tadi, ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang berlaku dalam bulan Muharram. Khususnya selepas daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun yang ke-7 Hijrah berlakunya perang Khaybar, dan pada tahun yang ke-61 Hijrah berlakunya tragedi Karbala yang mengorbankan cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam kita sambut hari Asyura 10 Muharram ini, ada kita kata 3 kelompok yang sambut hari Asyura dengan adat istiadat yang berbeza. Ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Syiah. Orang Syiah ni hari Asyura mereka sambut dengan ratapan. Mereka sambut dengan kesedihan. Orang Syiah ni hari Asyura ni dia buat berhimpun, dia panggil penceramah-penceramah, dia panggil khutbah Asyura, dia panggil penceramah istimewa untuk ceramah hari Karbala ni, hari Asyura ni. Cerita macam mana Sayyidina Husain itu dibunuh. Saya nak cerita malam ni pun tak sempat, insya-Allah lah. Kalau sempat bulan Muharram tahun depan kita cerita sejarah tragedi Karbala yang boleh membawa kepada pembunuhan Sayyidina Husain. Cerita dia panjang dan cerita dia menarik. Jadi orang Syiah ni dia panggil penceramah khusus yang boleh cerita sedih-sedih punya. Saya pernah baca dalam satu kitab Syiah cerita Karbala ni, mengikut Syiah punya version lah. Dia punya sedih tu cerita yang dikarang tu, tapi ni sumber Syiah lah ni. Sampai saya sendiri pun menangis baca. Allahu Akbar. Saya nak cerita ni tak berani, takut semua pakat jadi Syiah belaka malam ni. Semula lah nanti kita cerita. Dia ada penceramah khusus hari Asyura. Dia tak macam kita ni semua kita bedal. Awal Muharram pun kita bedal, Ma'al Hijrah pun kita bedal, Maulidur Rasul pun bedal, Isra Mi'raj pun bedal, ambang Ramadan pun bedal, ambang Raya Haji pun bedal, semua Nuzul Quran pun bedal, semua ceramah belaka. Syiah ni hari Asyura dia ada penceramah khusus. Tugas dia ceramah hari Asyura je. Bagi orang sedih-sedih. Dan orang Syiah ni sebahagiannya kalau kita tengok dia dia menyakiti diri sendiri, dia dera diri dia sendiri, dia pukul, dia toreh diri dia sendiri sebab dia sedih. Dia sambut dengan kesedihan pada hari Asyura. Ada kelompok yang kedua pula. Kelompok yang kedua ni totally opposite. 180 darjah lari daripada Syiah. Kalau Syiah sambut hari Asyura dengan kesedihan, satu kelompok lagi dipanggil kelompok Nasibi. Kelompok Nawasib. Kelompok Nawasib ni pula dia sambut hari 10 Asyura dengan kegembiraan. Mereka bergembira dengan kematian Sayyidina Husain. Ada juga yang sambut dengan gembira. Jadi cumanya kita zaman kita ni tak ada lah golongan Nawasib ni, tak ada. Golongan Nawasib ni dah tak ada zaman kita. Tapi walaupun tak ada mazhab ni, tapi pemikiran tu masih ada. Dan orang Nawasib ini nak bagi tahu mereka ni nak bergembiranya dengan kematian Husain, sehingga sebahagian orang Nawasib ni dia mereka-reka hadis palsu. Dia mereka-reka hadis palsu hari Asyura, hari 10 Muharram ini, nak buat supaya hari Asyura tu jadi seolah-olah hari raya. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar antara hadis palsu ni, antaranya direka, dikata man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa-siapa yang belanja keluarga dia makan hari Asyura, maka Allah akan murahkan rezeki dia sepanjang tahun. Ini hadis palsu ni, jangan kata hadis betul ni hadis palsu. Ada juga yang direka man iktahala yauma
hari Ashura. Pakai celak ni maknanya janguk lah, pakai makeup. Siapa pakai celak pada hari Ashura, maka mata dia tidak akan pernah sakit, tak akan pernah rabun buat selama-lamanya. Ini hadis palsu ni. Ada juga hadis yang direka, man tazayyana yauma Ashura lam tusibhul bala tilkas sanah. Siapa yang pakai apa ni, berhias, siapa pakai cantik-cantik hari Ashura, maka dia tidak akan kena bala setahun tahun tu. Ini hadis-hadis palsu yang direka oleh golongan Nasibi ataupun Nawasib untuk sambut hari raya, seolah-olah hari Ashura ni jadi hari raya. Ini hadis palsu. Cuma walaupun hadis palsu, kadang-kadang penceramah kita ni pun ada juga kadang-kadang dia terbabas baca hadis ni. Tapi kita berhati-hati, insya-Allah. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah, kita sambut hari Ashura ni macam mana? Kita sambut cara kita. Kita taklah bersedihan sedih melampau seperti Syiah. Kita sedih dengan tragedi Karbala. Kita sedih dengan pembunuhan Sayyidina Hussein, cucu Nabi. Bukan cucu Nabi, cicit Nabi pun sekali dibunuh. Ni hari Karbala, kita pun sedih. Tapi tak adalah melampau-lampau sampai tahap kita pukul diri sendiri, sampai tahap kita toreh diri sendiri, cederakan diri sendiri, sampai tahap kita maki hamu Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Tak ada sampai tahap tu. Dan kita juga mestinya kita tak sambut hari 10 Muharram, hari Ashura dengan kita bergembira bersama-sama dengan golongan Nawasib. Tak. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita sambut hari Ashura dengan kita berpuasa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sikit lagi cerita kita. Baik, cerita kita ni oleh kerana kita nak masuk tahun yang baru, cerita sejarah kalender hijrah. Dulu-dulu tak ada umat Islam ni tak ada sistem kalender. Maka satu hari orang bagi cadangan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Orang bagi cadangan dekat Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kita ni tak ada kalender, susah. Kita bila kita ada kalender ni susah. Susah nak tahu ni tahun bila, ni tahun bila. Jadi oleh kerana tak ada kalender, zaman dulu orang Arab ni, dia kalender dia ni buat macam mana? Dia tak ada kalender. Macam kita kan ada tahun 2026, 2020, 1990, ada kalender. Jadi zaman dulu tak ada tahun, tak ada kalender ni, kalender dia ni dia buat macam mana? Dia ikut peristiwa ataupun dia ikut peristiwa apa yang jadi tahun tu, dia namakan tahun tu dengan nama peristiwa. Contoh, tahun ketika mana Abrahah serang Kaabah dipanggil tahun gajah. Tahun gajah. Tahun ketika mana Nabi menerima wahyu pertama dipanggil tahun Bi'tsah, tahun kenabian. Tuan-tuan, begitulah kita kata. Tahun kewafatan Nabi dipanggil tahun wafat Nabi. Dia maknanya ni tahun wafat Nabi, ni tahun gajah, ni tahun ni, ni tahun ni. Ni tahun banjir besar, ni tahun Kaabah runtuh, ni tahun Kaabah dibina. Dia tunjuk macam tu. Macam orang tua kita, dia sebut tahun apa? Tahun orang putih. Dia sebut tahun Jepun. Bila? Zaman Jepun. Zaman British, zaman komunis. Kalau orang-orang tua yang hidup zaman tu, dia tahulah kalau sebut tahun Jepun ni tahun bila. Tapi kalau orang-orang muda ni, peringkat saya ni, kita dah tak ingat dah. Jepun dulu ke, British dulu ke, komunis dulu. Kalau orang cakap zaman Jepun dulu. Zaman Jepun tu Jepun dulu ke, British dulu ke, komunis dulu. Jadi bila datang orang-orang yang baru ni, orang-orang muda ni tak ingat dah tahun bila. Maka orang bagi cadangan dekat Umar, buatlah sistem kalender. Ada tahun, senang kita nak kira. Nak tahu ni tahun bila, mana jadi dulu, mana jadi kemudian. Kalau tak ada tahun, nanti susah orang-orang kemudian ni. Tak susah orang kemudian ni, nanti tengok. Orang kemudian ni, bila ni jadi Isra' Mi'raj? Isra' Mi'raj dulu ke hijrah dulu? Bila puasa Ramadan pertama? Puasa dulu ke hijrah dulu? Ke Jumaat dulu? Solat Jumaat dengan azan mana dulu? Maknanya solat Jumaat dengan tahun diizinkan berperang mana dulu? So, kalau kita ni tak apalah, kita ingat lagi. Ni datang orang-orang muda nanti dah tak ingat dah nanti. Kalau ada kalender kan senang. Maka Sayyidina Umar pun membuka cadangan kepada rakyat. Buka ni. Kita nak buat kalender ni, kita nak start bila? Tahun pertama hijrah ni kita nak, tahun pertama ni kita nak start bila? Hijrah tak ada lagi ni. Tahun pertama nak start bila? Ramai orang bagi cadangan. Last sekali ada 4 cadangan utama yang dipilih untuk dibuat undian peringkat akhir. Iaitu tahun, Maulidun Nabi, wa wafatun Nabi, wa bi'tsatun Nabi, wa hijratun Nabi. Iaitu tahun kelahiran Nabi, tahun kewafatan Nabi, tahun Nabi mula-mula menerima wahyu, dan tahun hijrah Nabi. Bincang punya bincang, akhirnya Umar terima tahun hijrah. Kenapa tak diterima tahun kelahiran Nabi? Sebab tahun kelahiran Nabi ni berselisih.
Selisih maksudnya ada orang kata Nabi lahir tahun ni, ada kata tahun tu, ada kata Nabi lahir bulan, ada kata Nabi lahir hari Isnin, ada yang kata Nabi lahir hari Jumaat, ada kata Nabi lahir 9 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal, ada kata 17 Rabiul Awal, ada kata 10 Rabiul Awal. Maksudnya banyak 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 perbezaan pendapat. Umar ni dia tak nak kita ni kalau kita sambut tahun satu, tahun ni kalau sistem tahun tu ikut tahun kelahiran Nabi, Umar tak nak. Setiap kali sambut tahun baru mesti bergaduh. Bergaduh je. Yang tu kata Nabi lahir hari Isnin, yang tu kata tak Nabi lahir hari Jumaat, yang tu kata Nabi lahir 9 Rabiul Awal, dan yang kata tak Nabi lahir 17 Rabiul Awal. Jadi tak masuk tahun baru mesti gaduh. Tak masuk tahun baru gaduh tarikh kelahiran Nabi. Lepas tu cadangan yang kedua, tahun kewafatan Nabi. Tahun kewafatan Nabi. Kenapa tahun kewafatan Nabi tak boleh dijadikan tahun baru? Umar kata, munasabah ni, nak ambil tahun kewafatan Nabi buat jadi tahun baru. Kita tak pasal-pasal kan sambut tahun baru, orang nak sambut dengan semangat baru. Tiba-tiba kita sebab buat tahun kewafatan Nabi ni, kita ikut sistem tahun kewafatan Nabi ni, sambut tahun baru ingat Nabi mati, sambut tahun baru ingat Nabi wafat. Sepatutnya tahun baru sambut dengan azan baru, tiba-tiba sambut dengan kesedihan. Ya Rasulullah, kami merindukanmu ya Rasulullah. Maksudnya tak kena. Tahun kenabian pula, tahun Nabi mula-mula menerima wahyu, begitu juga sama dengan tahun kelahiran. Maksudnya ada macam-macam pandangan. Ada kata bulan ni, ada kata bulan tu, ada kata tarikh, ada kata tahun tu. Jadi ulama Umar tak nak kita berkelahi, tak nak kita bergaduh. Maka tahun yang dipilih akhirnya adalah tahun hijrah. Tahun Nabi hijrah digezetkan sebagai tahun 1 kalender Islam. Kalau kita ikut tahun kenabian bila? Tahun yang ke-14 kenabian. Hijrah Nabi berlaku pada tahun yang ke-14 kenabian. Tahun itulah dikira tahun yang pertama. Sebab tu nama kalender kita dipanggil kalender hijrah. Sebab tahun yang pertama kalender kita diambil daripada tahun hijrah Nabi. Katalah kalau kalender kita ni bermula dengan tahun kelahiran Nabi, kalender kita ni kita tak panggil kalender hijrah. Kita panggil kalender maulud. Kita panggil kalender maulud. Kalau kalender kita ni tahun kewafatan Nabi, dipanggil kalender wafat. Kalau kalender kita ni diambil sempena, tahun 1 tu diambil tahun Nabi mula-mula terima wahyu, dipanggil kalender bi'athah. Tapi kalender hijrah juga sedap nama kan. Kalender maulud, kalender wafat, satu lagi kalender bi'athah. Yang paling sedap kalender hijrah. Pandai Sayyidina Umar pilih. Baik, kenapa tahun hijrah Nabi dipilih sebagai tahun yang pertama? Sebab hijrah lah yang menjadi titik pemisah antara yang hak dan batil. Yang kedua, hijrah lah yang menjadi permulaan fasa pembinaan negara Islam. Maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diwahyukan oleh Allah, sebelum ni tak boleh nak buat. Sebab ditindas waktu duduk di Makkah, tak boleh nak buat. Bila boleh start buat aplikasi, buat apa yang diarahkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, bila boleh mula dilaksanakan? Boleh dilaksanakan mulanya lepas daripada hijrah. Selepas hijrah barulah Islam mendapat kekuatan membina sebuah negara Islam. Lepas daripada hijrah lah baru boleh buat semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu signifikannya hijrah yang menyebabkan hijrah dipilih sebagai tahun yang pertama dalam sistem kalender Islam. Baik, bila dah selesai dah pilih tahun, bulan pula. Nak pilih bulan apa jadi bulan 1? Tahun dah settle dah. Maknanya tahun Nabi hijrah, tahun 1. Bulan 1 pula nak pilih bulan apa? Bincang. Akhirnya sebulat suara bersetuju ambil bulan Muharram untuk jadi bulan 1. Bulan yang pertama dalam perkiraan tahun hijrah. Kenapa? Ada banyak sebab. Yang pertama sebab bulan Muharram ini datang selepas musim haji. Orang lepas habis musim haji, masuk bulan Muharram. Maksudnya bila dah habis haji ni, dengan semangat baru, dengan azam baru, tengah semangat lagi ni, baru lepas buat haji ni, sambut tahun baru. Macam kita lah, sahabat-sahabat kita jemaah haji, buat haji kan. Lepas buat haji, balik kampung dia, balik dengan, kita kata semangat yang baru. Yang jarang pergi masjid, bila balik Mekah, balik buat haji ni, rajin pergi masjid. Betul tak? Yang tak pernah pakai ini, yang tak pernah pakai jubah, balik buat haji ni, dia pakai jubah, pakai kopiah. Asal bagus, semangat bagus lepas buat haji. Yang kedua, seperti mana yang saya cerita awal tadi, walaupun hijrah Nabi ni, Nabi hijrah hujung bulan Safar, tapi azam untuk hijrah itu dah bermula pada bulan Muharram. Sebab bulan Zulhijjah tahun yang ke-13 kenabian, dah datang dah orang Madinah ni invite Nabi, jemput Nabi. Jadi bulan Muharram tahun yang ke-14 kenabian, azam nak hijrah tu dah ada. Sebab itu dipilih bulan Muharram sebagai bulan pertama perkiraan bulan untuk kalender hijrah.
Dan yang ketiganya adalah kerana bulan Muharram ni dah dikenali dengan bulan yang mulia, bulan yang haram, maka dipilihlah bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam perkiraan tahun kalender Hijrah. Jadi setakat itulah dulu perkongsian kita pada malam ini. Ada soalan ke sebelum daripada kita tutup? Alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh ajukan sekarang lah. InsyaAllah. Ustaz, macam mana yang terhasilnya bubur Ashura tu Ya. Baik. Sejarah apa nama ni kita kata bubur Ashura ini panjanglah cerita dia. Ada yang kata bubur Ashura ini adalah diambil sempena cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam kan ketika mana Nabi Nuh ni naik kita kata naik kapal tu, maka kan bekalan makanan tu kan bila nak naik kapal tu, bila jadi manja besar, Nabi Nuh kata, oi naik kapal weh, maka orang pun bawa lah apa yang ada kat dapur lah yang bawanya. Tak sempat lah nak buat apa ni, ikan patin tempoyak ke, nak buat siakap 5 rasa ke, tak sempat lah. Mana-mana yang ada kat dapur yang tu yang bedal pun bawa naik kapal. Bila bawa naik kapal tu, bila dah makanan tak ikut resepi. Kalau awal-awal plan kan bolehlah bawa ini nak masak gulai kuning ni, bahan-bahan dia apa. Tapi bila dah bawa ni, akhirnya maka Nabi Nuh pun kata ginilah, kita apa ni baki makanan yang last tu kita kumpulkan, kita masak jadi satu hidangan. Bila masak jadi hidangan, campur apa nama ni gabunglah semua bahan itu, bijirin lah, daging lah, apa semualah. Masuk apa ni kita kata dalam satu kawah, dimasakkan sekali. Macam kita buat bubur Ashura kan. Tapi bubur Ashura dekat Johor tak sama dengan bubur Ashura belah Kelantan. Dia punya bahan tu tak sama. Ada juga yang kata kenapa dipanggil bubur Ashura, sebab nak buat tu kena ada 10 bahan. Tapinya cerita ni orang putih kata hearsay sahaja, iaitu cerita yang tidak ada daripada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Cuma dia merupakan satu riwayat sirah atau riwayat sejarah yang masyhur, yang tersebar. Dia masyhur tapi dia tak sahih. Dia masyhur tapi dia tidak apa ni kita kata tidak sahih. Cuma ada juga kita kata di sebahagian daripada negara-negara lain, dia buat hidangan ini, dia letak dengan nama apa ni Nuh's pudding. Maksudnya puding Nabi Nuh. Sebab kita dipanggil bubur. Ada setengah-setengah negara, kalau tak silap saya lah, macam di Turki contohnya, ada sebagai tempat tu dia panggil puding Nabi Nuh. Puding Nabi Nuh. Kita ni dipanggil bubur Ashura, tempat dia dipanggil apa ni kita kata puding. Tapi cerita ni itulah kita kata cerita yang masyhur tapi tidak ada sandarannya daripada sumber-sumber yang sahih. Hanya setakat kita kata cerita-cerita yang bersumberkan apa nama ni riwayat Israiliyat. Dan resepi pun tak sama, macam Kelantan bubur Ashura-nya pekat. Macam Johor, tempat-tempat lain dia macam bubur biasa, bubur yang cayak tu, bubur yang cair tu. Cuma kita buat bubur Ashura ni berdosa ke? Ataupun bila kita buat bubur Ashura ni jadi kita kata jadi ibadat ke? Baik, bila kita buat bubur Ashura ini, satu yang kita kena faham, kita buat bubur Ashura kalau kena cara boleh jadi ibadat. Kalau tak kena cara, tak jadi ibadat. Macam mana yang jadi ibadat tu? Kalau kita buat bubur Ashura semata-mata kerana musim dia, semata-mata kerana adat. Dan kita buat kerana kita nak jamu orang makan. Seperti mana Nabi sebut, at'imut ta'am, jamu orang makan. Kita pun buat bubur Ashura. Bila buat bubur Ashura, boleh gotong royong, kita kacau bubur Ashura, ramai-ramai masyarakat ni berhimpun, kita jamu orang makan. Sebab kita nak ikut sunnah Nabi, jamu orang makan. Maka buat bubur Ashura tu jadi ibadat. Tapi buat bubur Ashura boleh jadi bid'ah kalau tak kena cara. Kalau kita iktikad 10 Muharram, macam-macam mana pun kena buat bubur Ashura. Sebab Nabi suruh. Sebab 10 Muharram ni, bubur Ashura ni Nabi Nuh buat ni 10 Muharram. Maka kalau kita iktikad macam tu, kita buat bubur Ashura tu dia jadi bid'ah. Baik, cuma orang kita ni tak adalah macam tu. Dia buat bubur Ashura ni, dia buat bubur Ashura sebab musim dia. Orang buat bulan Muharram ni musim dia. Orang baru lepas balik haji, musim dia orang buat gotong royong jamu makan. Jadi insya-Allah boleh jadi ibadat. Cuma kita jangan iktikad benda ni datang daripada Nabi SAW. Hanya sekadar adat semata-mata. Cuma
Yang afdal kita buat 10 Muharram, hari Ashura, bukan bubur Ashura. Yang sunnahnya kita puasa. Kalau nak kacau bubur Ashura, kita kacau pada hari lain. Kita buat 12 ke, kita buat 7 ke, 3 Muharram ke, kita buat 27 Muharram ke, 20 Muharram ke. Asalkan 10 Muharram kita puasa. Tapi kalau nak kacau 10 Muharram, tak ada masalah. Kacau nak kacau 10 Muharram. Puasa bubur Ashura tu buat berbuka. Tu okey. Tapi kalau aku tak nak puasa 10 Muharram, aku nak buat bubur Ashura. Sebab kita yakin buat bubur Ashura tu sunnah. Yang tu dia jadi bid'ah. Dia jadi bid'ah. Tak salah buat, kena cara boleh jadi ibadat. Dengan cara kita jangan iktikad benda ni wajib, jangan iktikad benda ni datang dari Nabi, kita buat hanya semata-mata kerana adat, kita buat niat kerana nak jamu orang makan, kerana nak hubungkan silaturahim, insya-Allah ada pahalanya di situ. Tapi kalau tanya ada riwayat ke yang sejarah kata bubur Ashura ni asal daripada kapan Nabi Nuh? Tak ada, hanya daripada kita kata hearsay sahaja, cakap-cakap orang yang masyhur. Ada apa ni masyhur, cerita-cerita rakyat. Kalau bahasa kita kan, kalau bahasa kita cerita rakyat, macam cerita sang kancil dengan kura-kura. Betul ke jadi tu? Tak tahu betul ke tak jadi, tapi orang cerita. Boleh. Boleh. Jadi Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Kalau ada sila. Pukul 10.45. Payah nak cari ni. InsyaAllah nanti kita seperti yang janjikan, kita buat pula sekali lagi. Sebab Ustaz dah janji tadi kan. Kalau tak ada, Ustaz ada nampak apa-apa lagi? Tak ada dah. Saya rasa setakat tu lah dulu Dari malam ni untuk dah. malam ni. InsyaAllah. Jadi di sini Umi diwakil daripada pencinta ilmu lah malam ni kan, merakamkan seluruh penghargaan dan juga terima kasih pada Ustaz atas perkongsian sangat bermanfaat lah malam ni dah. Terutamanya perkongsian ilmu tentang mengenai kelebihan dan amalan puasa di bulan Muharram, iaitu puasa Tasu'a, Ashura dan Hadusa. Tak silap betul kan? Hadusa. Jadi di sini semoga kita sama-sama doakan semoga Allah kurniakan kesihatan dan keberkatan umur, luas rezeki untuk Ustaz dan ganjaran pahala yang berterusan pada Ustaz atas usaha menyebarkan ilmu pada kita semua, insya-Allah. Usaha lagi mendapat jodoh yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih juga pada yang hadir malam ni lah. Terima kasih juga pada yang hadir malam ni sebagai segala ilmu, nasihat dan peringatan yang disampaikan dari Ustaz tadi menjadi panduan untuk kita semua menghayati kemuliaan bulan Muharram serta meningkatkan amal soleh. Terutamanya puasa 3 hari tu kan, puasa Tasu'a, Ashura, Hadusa. Selagi Ustaz kata mungkin tambahan dia puasa ta'yah lah kot. Kan? Puasa ta'yah. Okey. Okey, bulan Muharram penuh hikmah, lipatan sejarah menjadi pedoman. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang dicurah. Semoga berbuah amal dan keimanan. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita dipertemukan lagi dalam majlis-majlis ilmu akan datang. Seperti yang Ustaz janjikan, iaitu tentang hari Ashura yang sedih itu kan. Boleh ke sekali lagi insyaAllah? Dalam bulan Muharram juga. Boleh Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kan semua setuju, biasa semua setuju kat sini untuk kita adakan lagi ilmu, perkongsian ilmu daripada Ustaz, insyaAllah. Biasa macam kita kena tetap, kerana macam Ustaz dia dapat berkongsi bersama kita ke kan Ayu? Macam kita kira tetap boleh tak? Setuju, Ayu setuju. Kita booking tetap Ustaz dekat sini. Siapa setuju angkat tangan ke, insyaAllah. Kita booking tetap lah kan. Tu ramai yang setuju. Okey, jadi kita minta sebelum akhir malam ni kita minta Ustaz doakan sikitlah untuk kita semua. Semoga kita semua bertambah keimanan, bertambah segala-galanya untuk kebaikan dunia dan akhirat, insyaAllah Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Doa untuk kami semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل يا كريم. Yang Karim, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.